Awak tahu tak, hutang RM18,000 ini bukan sikit beban dia. Puan Kuzmira ini bukan orang kaya, tapi sejak tahun 2020 lagi, dia buat satu benda je, iaitu konsisten menabung emas. Setiap bulan dia gunakan akaun JAP, auto debit, ada duit lebih, ada bonus, ada rezeki tambahan. Dia tak tunggu lama, dia tak tunggu harga turun, dia simpan sahaja. Sampailah satu hari dia buat keputusan yang paling besar dalam hidup dia. Dia jual lebih kurang 37.5 gram, iaitu 22.5 gram daripada emas fizikal dan 15 gram daripada akaun JAP. Nilainya lebih kurang RM18,332 dan dengan emas itu dia langsaikan hutang kereta dan 2 tahun lebih awal daripada jangkaan kereta dia. Bayangkan emas yang dulu dia simpan untuk masa depan, hari ini selamatkan kewangan dia. Bukan cepat tapi berbaloi. Dia selalu tengok kisah orang lain berjaya, hari ini kisah dia pula yang jadi inspirasi. Kalau awak pun tengah berjuang nak bebas hutang, nak kewangan yang lebih kukuh, nak kewangan yang lebih tenang, menabung emas bukan pasal kaya, ia pasal disiplin dan juga konsisten. Kalau awak nak mula menabung emas dengan ilmu yang betul, saya boleh bantu. Bimbingan saya percuma sahaja, link ada di bio.